Ini memang lembab raya lah, tengok. Lagi tinggal 10 hari lagi. Nilai pun lengang. Ekonomi memang merosot sana. Ini suasana di nilai 3 ni dah pukul 10 pagi. Banyak kedai yang dah tutup, dah bengkak. Inilah keadaan akhir tahun ni. Ini keadaan semasa di nilai 3. Kedai masih lengang, kejap, barang pun promosi murah-murah. Cuma kita seorang saja baru sampai di sini. Ini barang-barang yang ada di nilai 3. Promosi murah-murahan. Murah-murah. Ada kapet murah. Itu mak Ayu tengah cari karpet yang murah. Nak cari cermin belum jumpa. Macam-macam cermin ada. Ini makcik ni tengah tengok karpet cantik. Karpet tebal. Adalah seorang dua orang datang banjir pagi ni. Cermin pun okey je. Ni set. Ni pagi. Ini cermin. Ya, beli. Buat video. Kasih orang datang mari hari raya mau mari. Hari raya sudah mau dekat. Orang pun tak ada mari. Ekonomi itu Amerika hantam Iran kan. Dah melecet ekonomi dah. Macam-macam ada jualan. Emas. Ini semacam jam mahal-mahal. Apa kita nak cari Wah, sini macam-macam cermin ada. Dia lagi cantik. Besar juga kedai dia ke dalam ni. Tapi baju je. Ni macam-macam cermin ada. Dekat dalam ni banyak cermin. Berapa harga cermin? $180 cermin. Murah-murah saja. Silangan lagi. Belum mari orang lagi mau hari raya. Baju hari raya untuk laki-laki tak ada. Bang ni cari apa? Baju apa? Baju ada sini, banyak. Baju jubah. Baju jubah warna lelaki ke perempuan? Laki-laki. Lelaki, mari sini. Sekejap. Nanti. Sini. Nanti dah. Murah je, bang. Ya ke? Tak apalah, nantilah saya tengok cari songkok dulu lah. Tak ada. Baju lelaki ada, baju perempuan ada, jubah lelaki ada, jubah perempuan ada. Ya ke? Okey. Awak tengok saja. Nanti. Dia sana dalam banyak cermin ada. You mau balik cermin enggak? Pilih dulu lah. Murah, kasih murah. Kasih murah. Berapa itu kapek? 5.000.
50 kah? Berapa kapit dia? Kalau kerawang yang habis tadi nasi terus pagi-pagi pas customer ambil. Oke, 2,5 lah hari ini. Mai. Oke lah, tak kalah pagi-pagi yang dia awam. Ada. Tadi dah 200 lah, tapi lain kali bawa kawan-kawan. Ini warna Charmaine dia bawa. Ini warna